Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diminta oleh seorang ustaz untuk mengulas tentang video ni. Kita tengok sama-sama. Waktu Nabi SAW hijrah, ada dua orang Yahudi yang tolong Nabi SAW untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kena ingat betul-betul benda peristiwa ni. Kena masuk dalam kepala kita, cerita dekat kawan-kawan kampung kita. Dua ini, siapa nama dia? Pertama, Abdullah bin Uraiqi. Kedua, Amir bin Fuhairah. Dua orang ini, apa kerja mereka? Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, Nabi SAW tak berapa arif soal jalan selok-belok tu. Sampai ke Madinah hampir plus minus 2 minggu perjalanan. Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqi, seorang yang beragama Yahudi, bukan Islam. Bukan Islam. Saya ulang sekali lagi. Abdullah bin Uraiqi bukan seorang yang beragama Islam. Dia seorang yang beragama Yahudi. Yang kedua, Amir bin Fuhairah, apa kerja dia? Dia lalukan kambing atas tapak-tapak kaki Nabi tu. Tapak-tapak kaki Nabi ni dia lalukan kambing. Orang Arab musyrikin Quraisy ni jadi apa? Jadi confused. Amir bin Fuhairah ini pun adalah orang Yahudi. Kedua-dua ni bangsa Yahudi, agama Yahudi. Okey, baik. Di sini ada dua nama yang dipetik, iaitu Abdullah ibn Uraiqi dan seorang lagi nama ialah Amir ibn Fuhairah radhiyallahu an, yang mana kedua-dua nama ini disebut oleh penceramah tadi dalam ceramah politiknya bahawa mereka ini adalah orang Yahudi. Betul ke fakta itu? Baik, saya rasa fakta ni perlu diperbetulkan. Pertama, Abdullah ibn Uraiqi yang disebutkan dalam kisah tadi, memang nama ini ada disebut dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab tarikh. Beliau adalah seorang lelaki musyrik ala dini Quraisy. Dia ni beragama musyrik seperti agama yang dianuti oleh orang-orang Quraisy. Beliau berasal daripada Bani Ad-Dail. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebut dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah bahawa dia tidak pernah memeluk agama Islam. Tentang dia membantu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah tu betul. Tapi untuk menyatakan dia seorang Yahudi atau beragama Yahudi, itu adalah fakta yang salah. Baik, yang kedua iaitu Amir ibn Fuhairah ataupun dia juga digelar Abu Amr. Yang ini radhiyallahu anhu, dia seorang Muslim. Okey, untuk menyatakan dia seorang berketurunan Yahudi atau beragama Yahudi adalah fakta yang sangat tersasar. Beliau ni adalah hamba berkulit hitam yang lahir di kalangan Bani Al-Azdi. Dilahirkan kira-kira 36 tahun sebelum hijrah dan beliau antara ahadus sabiqina fil Islam, antara yang awal masuk Islam. Bukan main-main. Dia seorang hamba yang dimiliki oleh At-Tufail ibn Abdullah ibn Haris. Amir ibn Fuhairah memeluk Islam dalam keadaan senyap-senyap. Ada pendapat menyatakan sebelum lagi Nabi SAW berdakwah di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Maknanya dia memang awal-awal masuk Islam. Apabila diketahui tentang pengislamannya, dia telah diseksa oleh Bani Azdi. Ya, diseksa. Seperti mana ketika itu custom orang Arab ni, dia tidak menerima hamba mempunyai agama. Seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah juga diseksa dan kedua-duanya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah membeli Bilal bin Rabah dan juga Amir bin Fuhairah, dua orang ni, ketika mereka itu telah memeluk Islam. Maknanya mereka ni Muslim dan selepas itu dimerdekakan. Selepas itu, Amir bin Fuhairah dia bekerja dengan Sayyidina Abu Bakar menjaga kambing-kambing. Sebab tu kisah dia bawa kambing-kambing tu berjalan di perjalanan untuk menghilangkan bekas tapak kaki Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah tu memang ada disebut dalam kitab-kitab sirah dan tarikh. Yang tu betul. Tapi menyatakan dia seorang Yahudi adalah fakta yang salah kerana beliau berketurunan hamba berkulit hitam.
Dan ketika beliau membantu Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar hijrah, masa tu memang dia seorang Muslim. Beliau turut sama berhijrah ke Yathrib yang kemudian dipanggil Madinah, pernah menyertai peperangan Badar, peperangan Uhud, dan beliau telah menemui syahid dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah pada tahun keempat hijrah. Jadi itu kisah dia. Fakta mengenai Abdullah bin Uraiqid dan juga Amir bin Fuhairah sebagai orang Yahudi adalah fakta yang salah. Ya, wallahu alam.